cabaran dalam pemeliharaan Masjid Kampung Laut disebabkan perubahan iklim. Di tebing Sungai Kelantan, tersegam sebuah warisan agung, Masjid Kampung Laut. Usianya melebihi 300 tahun dan dia adalah salah satu masjid tertua di Asia Tenggara. Masjid ini bukan sahaja sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, tetapi ia sebagai simbol perpaduan bagi masyarakat di negeri Kelantan. Masyarakat diseru untuk terus mengimarahkan Masjid Kampung Laut dengan menghadiri solat berjemaah 5 waktu. Masjid ni adalah satu monumen sejarah warisan yang masih kekal pada zaman sekarang, dan masjid ni dianggarkan berumur sekitar 552 tahun . Jadi masjid ni dibina pada awal abad yang ke-15 pada tahun 1472 oleh 3 tokoh utama, iaitu yang pertama Raden Fatah, yang kedua Sunan Ampel dan yang ketiga Sunan Gunung Jati. Mereka bina masjid ni setelah kalah daripada perang. Pada waktu tu kerajaan Majapahit melawan kerajaan Vietnam. Setelah kalah daripada perang tersebut, mereka telah berundur sekitar 200 km ke Panduranga dan mereka bernazar sekiranya mereka terselamat dari perang tersebut, mereka akan bina sebuah masjid. Lalu mereka bertolak dari Panduranga pulang ke Jawa dan terdamparlah di sebuah kampung iaitu nama Kampung Laut. Setelah itulah mereka menyempurnakan nazar mereka dan mereka telah membina masjid ni. Binaan dari segi binaan masjid ni lah. Binaan masjid ni mengikut konsep Nusantara. Masjid ini dibina dengan seni ukir pasak kayu di mana ia melambangkan seni tradisional masyarakat Melayu di negeri Kelantan. Dan masjid ni agak unik kerana tidak menggunakan sepucuk paku pun, tak guna sepucuk paku. Jadi masjid ni dibina menggunakan teknik pasak. Walau dihanyutkan arus, masjid ini bangkit semula, teguh berdiri, membawa warisan serta martabat umat zaman terdahulu. Masjid ni 2 kali dilanda bencana banjir. Yang pertama 1926, waktu tu banjir besar dan tidak menyebabkan sebarang kerosakan, tetapi menyebabkan tiang utama tu tenggelam. Tiang 4 utama tu tenggelam. Yang kedua pada tahun 1967-68, sekali lagi Kelantan dilanda banjir besar dan menyebabkan separuh daripada struktur bangunan dirosak. 1968, pihak sejarah Malaysia telah menyatakan hasrat untuk memindahkan masjid ni ke tempat yang lebih selamat. Jadi waktu tu pihak kerajaan negeri Kelantan bersetuju memindahkan masjid ni ke sebuah tempat yang selamat iaitu Nilampuri. Jadi di situlah masjid ni 1968 ni masjid ni dirobohkan dan dipindahkan ke sana hampir 2 tahun 2 tahun daripada 68 70. Setelah hampir 2 tahun, masjid ini telah pun siap dan telah digunakan oleh Universiti Malaya. 1970 dan sampai sekarang hampir 50 tahun. Pada tahun 2022 bawah projek ECRDC, sekali lagi Datuk Menteri Besar Kelantan berhasrat untuk mengambil balik masjid tu untuk memindahkan ke Kampung Laut. Jadi pada waktu proses tu diroboh. Semua kayu dibuang-buang, jadi diangkat daripada Nilampuri pakai kren tu bawa ke sini dan 2 tahun juga di sini pasang. 2 tahun juga. Jadi 2023 rasmi di sini buka. Hampir 2 tahun 2 tahun. Masyarakat tradisional di negeri Kelantan memilih kayu cengal sebagai kayu utama dalam pembinaan Masjid Kampung Laut di sini.
Okey, dari segi binaan lah, dalam masjid ni kalau tengok dia banyak lah, dia 4 ni. Kalau ada dia sini, kalau nampak dia ada 4 tiang utama. 4 tiang utama ni tiang asal, iaitu tiang seri kita panggil. Tiang seri, dan di tiap-tiap tiang ni dia ada ukiran dia. Ukiran ni kita panggil ukiran tertupai, dan kalau pelantaian ni kita pakai kayu merbau. Untuk tiang ni kita pakai untuk kayu cengal. Lepas tu di dinding-dinding tu dia adalah, di luar tu dipanggil musang berjanggut. Di bahagian bumbung masjid terdapat petunjuk langit sebagai penunjuk arah kiblat. Atap bertenggek ataupun atap 3 lapis yang mempunyai maksud, iaitu rukun ad-din, iaitu yang tingkat pertama tu, lapisan pertama iman, Islam dan ihsan. Jadi ada maksud tersendirilah. Jadi 4 penambahan steel structure ni dia untuk menampung berat ni, beban berat atap 3 lapis lah. Dan structure yang di tepi ni dia ada steel yang di ujung-ujung ni sama, dia untuk menampung kayu-kayu berat ni. Dia ada 4 komponen yang asal, yang daripada masjid lama yang belum mau panggil terjejas. Ruang dalaman Masjid Kampung Laut ini mengekalkan struktur asalnya, di mana dari mimbar kayu hingga ke tiang utama masjid ini yang mengekalkan warisan ratusan tahun dahulu. Yang pertama mimbar ni lah. Mimbar ni mimbar lama. Mimbar ni tahun 1800 lebih yang dibuat oleh orang tempatan, orang kapal laut. Okey, yang kedua kolah. Kolah tu kita angkat daripada sungai. Dia ada 2 kolah berkembar. Yang kita angkat ni kolah kecil saja. Dia ada satu lagi. Ni panggil kolah anak. Kolah ibu kita tak angkat dalam sungai. Tempat asal dia sekarang dalam sungai lah, 100 meter daripada sini. 1 meter. Dia betul-betul berada di depan kubur lama kampung laut. Yang ketiga geduk. Yang ketuk tu. Beduk tu kita ambil balik setelah 50 tahun duduk di Masjid Muhammadi. Kita ambil balik, bawa balik. Lepas tu yang terakhir menara tu lah. Menara asal lah. Menara asal yang diubah sedikit lah setelah berlaku banjir, ada kerosakan, dibawa ke dalam puri, dibaiki dan bawa ke sini balik. Tu awak panggil komponen-komponen asal lah. Dari satu zaman ke satu zaman, Masjid Kampung Laut terus berdiri teguh membawa warisan, maruah serta semangat umat Islam di negeri Kelantan.